Cara nak pasang dia, ni body rangka utama lah. Buka dia, pastikan batang ni masuk dekat klip sini lah. Yang kiri, kanan kiri sama. So selepas tu naikkan ini, tekan ni pin dan naikkan. Lepas tu bahagian tengah ni perlu di adjust tegak lah. Cara nak tegakkan dia, tarik ni, tarik agak kuat sikit dan tolak ke bawah, bagi dia sama rata macam ni lah. Lepas, and then ni dia dah lock lah. Ok, selepas dah lock, ambil dia punya seat. Ok, yang kedua, dia punya seat ni, so ni pegang, naikkan dulu. Selepas naik, belakang ni ada satu dia punya klip ni, so kena kasih ketat dululah. Ketat, barulah seat ni takkan ke bawah lah. Tekan ni untuk adjust dia. So naikkan dulu ke atas, yang sebelah pun sama, naikkan dulu ke atas. Dia ada dua lock dia, 1, 2. Yang depan ni pastikan dekat bahagian depan sinilah, batang yang paling depan. Masukkan dulu bahagian yang paling depan. Kedudukan depan situ. Baru yang belakang ni tolak sahaja. Tarik ni untuk dia lock. So dia akan lock lah. Ok, selepas tu ni kasih longgarkan, dan dia untuk adjust dia punya recline kursi ni lah. Ini berada di bawah lah. Ada satu lubang ni. Longgarkan dulu dia punya skru bawah. Masukkan. Longgarkan dulu skru dia. Masukkan dan ketatkan semula. So ini adjust ikut kesesuaian pesakit lah. So ni ada klip dia, 2 klip. Buka dulu klip dia, kanan kiri, dan masukkan dekat dalam lubang ni. Ikutlah. Sebelah pasang. Dan masukkan balik di klip dia, ikut pada lubang ni lah. Seterusnya, untuk yang ini, bahagian klip ni berada di hadapan lah. Masukkan dua-dua sama-sama. Tekan klip ni. Sebelah pun sama, tekan. Dan ini tekan untuk masukkan di dalam, ada 3 lubang ni, tekan dan tolak. Sebelah pun sama, tekan, tolak bagi dia masuk. So dia akan jadi macam ni lah. Seterusnya, ni untuk padding di bahagian bawah ketiak lah. So cara nak pasang dia, longgarkan dulu skru ni, cabut dia. Ada washer ni, so washer ni tak mau hilang lah, jangan hilang lah. Sebelah pun sama, longgarkan dulu. Ada washer dia lah, dua-dua ada washer. Buka skru ni dulu, tanggalkan dan masuk di dalam slide sini.
Sini akan ada satu slide kan. So ni salah, ke sini. Kedudukan dia macam ni lah. So kedudukan dia macam ni. Pasang skru di sini. Pegang dan klip di bahagian belakang. Kita ada dua macam ni. So ambil washer ni letak di sini. Masukkan skru ni dan ketatkan seperti biasa lah. Yang sebelah pun, yang atas pun sama, ada washer ni. So ini boleh adjust ke atas dan ke bawah lah, bergantung pada kedudukan patient tu. So ini boleh tolak ke bawah, longgarkan sikit, jangan longgar habis. So dia boleh adjust ikut kesesuaian, sama ada bawah ataupun sebelah atas lah. Sebelah pun sama, masukkan pada tempat dia ni. Dia ada ikut kesesuaian, ada satu ataupun sini. Ikut sini, letak sahaja benda ni. Masukkan dia punya skru. Antara dua macam ni lah skru dia. Sekarang pun sama, letak dia punya washer. So selepas itu headrest ni, just buka dia punya velcro, pasang ikut kedudukan kepala, pasu dan strap balik semula di belakang. Pasang strap ni jangan menutupi ni lah. Ni untuk kita lekatkan semula benda ni di atas. Ok, selepas itu last sekali kita pasang ini. Sebelum pasang ini, kita tekan dia, turunkan ke bawah supaya dia tak mengganggu bila kita pasang. Masukkan kedudukan dalam lubang ni. Sebelah pun sama, kedudukan dia hendaklah sama. Dan tolak saja. Dah, itu saja. So ini kedudukan dia, naikkan semula. Macam ni lah. Ok, selepas pasang sunshade, ni boleh di adjust. Pegang ni untuk tolak. Dan untuk guna, angkat brake ni, unlock dia ataupun lock brake dia. Selepas tu bahagian kaki boleh di adjust juga. Ada satu klip pin ni, so you kanan kiri kena tekan dia untuk adjust dia punya kedudukan ni lah. So you nak adjust, mesti kena tekan dan tolak ke atas. Nak ke bawah pun sama, kena tekan untuk ke bawahkan.